Dia kawan baik. Dia kawan baik. Kita tahu persahabatan dia lebih daripada ialah semenjak Azmin bekerja dengan dia. Tapi sebenarnya mereka memang takut dengan laporan PSC ini. Kerana kalau mereka terima laporan PSC, bermakna mereka sudah tidak ada modal lagi untuk disiplin digunakan apabila nak berhadapan dengan pilihan raya akan datang. Dan kita tengok itu pada peringkat permulaan kita nak bentuk PSC ini, mereka telah dengan berbagai-bagai cara cuba menggagalkannya, termasuk menyatakan itu bahawa kerajaan kena Perdana Menteri kena bagi jaminan dalam 6 bulan PSC ini menjalankan kerja dia, jangan adakan pilihan raya. Jadi ini mainan mereka sajalah. Dan 6 bulan dah lalu pun tak ada pun pilihan raya. Nampaklah diorang ni sengaja mencari alasan untuk menggagalkan PSC. Tapi saya kenal sangat Bangkang. Dia memang kaki spin, kaki tipu. Jadi sebab itu saya awal-awal kata sama ada you masuk tak masuk dalam PSC electoral reform ni, kita tetap akan jalan.